Ya Ustaz. Okey, paruh. Okey. Saya promise nak start pukul 6 suku, tapi tadi tiba-tiba saya ada kerja sikit. Nah, so sorry ya. Okey. Hari tu kita telah bincang tentang ayat la ta'kuli ta'ama asna al-muhadarah ya talibah. Okey. Dalam live saya akan berkongsi insya-Allah yang agak luas lah. Okey, agak luas tapi tak luas sangat. Okey. Cuma tidak juga terbatas sangat kepada silibus SPM. Okey? Begitu. Baik. Bila kita kata perhatikan, bila kita kata la ta'kuli, jangan kau makan, ta'kuli untuk perempuan. Asalnya adalah ta'kulina. Ta'kulina engkau makan. Okey? Cuma dia dibuang huruf nun sebab dia adalah majzum. Asalnya adalah ta'kulina, cuma dia majzum bihadfin nuni, maka dibuang nun, maka jadi ta'kuli. Okey. Jangan kau makan makanan. Okey? Asna maksud dia adalah ketika. Asna adalah ketiga. Ketika. Asna adalah zaraf zaman. Zaraf ada dua. Zaraf adalah kata nama lain dia adalah maf'ulun fih. Kilahuma sawa. Dua ni sama sahaja. Okey. Zaraf, ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Dalam bahasa Arab makan maksud dia tempat. Okey. Dalam bahasa Arab makan maksud dia tempat. Okey. Zaman maksud dia adalah masa. Jadi zaraf ada dua, ada zaraf makan, ada zaraf zaman. Kalau makan tempat lah, masalan ataupun kita kata ala sabil misal amama, maka amama adalah bermaksud depan. Depan ni tempat. Okey, kalau kita kata amsi semalam, maka amsi adalah zaraf zaman, zaraf masa, kerana amsi adalah kalimah yang menunjukkan masa. Okey, telah berlaku. Yang ini amsi semalam. Asna adalah zaraf zaman sebab maksud dia adalah ketika. Okey, maksud dia adalah masa. Baik. Poin yang penting juga adalah bila antum jumpa zaraf. Okey. Zaraf ni ada masa. Zaraf itu sendiri. Ada masa zaraf itu, perhatikan. Zaraf ni antum. Contoh. Kita kata qara'tu, aku telah baca buku, okey. Sabahan. Sabahan adalah zaraf. Dia adalah zaraf zaman. Zaraf yang menunjukkan masa. Zaraf masa lah. Zaraf zaman. Zaraf zaman hukumnya adalah mansub. Okey. Bil fathah. That's why kita baca sabahan. Jadi di sini zaraf di sini dia hanyalah single word. Okey. Zaraf juga dia boleh datang dalam bentuk mudhaf. Contoh. Aku baca buku. Qara'tul kitab di depan sekolah, kelas. Amam al-fasli. Dekat sini zaraf dia adalah zaraf yang umum. Depan. Depan apa? Depan kelas ke? Depan bilik ke? Depan pejabat ke? Maka zaraf ini diperlukan kepada mudhaf ilaih. Okey, so al-fasli jadi mudhaf ilaih. So zaraf ni dia boleh hadir dalam bentuk single word. Kelas cukup dengan zaraf.
Ada zaraf dia mesti ada dengan dia adalah mudhaf ilaih, dan ada zaraf dia mesti ada bersamanya aku duduk. Contoh, aku duduk di mana engkau duduk. Haitsu tajlisu. Yang ini pula zaraf yang selepasnya kena ada ayat jumlah. Okey, haitsu ni adalah zaraf. Zaraf makan. Sebab tempat kan. Apa hukum dia? Dia bukan mansub, dia adalah mabni tetap. Mabni ala ad-dhammi. Tetap haitsu, selamanya haitsu. Dia tak jadi haitsa, haitsi. Haitsu adalah zaraf yang mesti ada bersamanya ayat. Okey, that's why lepas dia ada ayat tajlisu. Tajlisu ni ayat ke ustaz? Bukan satu perkataan ke tak? Dalam bahasa Arab, walaupun kita tengok ada satu perkataan, kita jangan expect dia terus, kita jangan terus sangka dia adalah kalimah wahidah. Okey, dia mungkin jumlah. Kenapa? Sebab dia kat tajlisu ni first, tajlisu ni fi'il. Bila dia fi'il, tak mungkin ada fi'il tapi tak ada fa'il. Fi'il tu apa? Fi'il adalah kata kerja. Tak mungkin ada kata kerja biduni pelaku. Tak mungkin ada kata kerja tanpa ada pelaku. Siapa yang buat kerja? Takkanlah ada kata kerja, takkan ada perbuatan pukul tanpa ada orang yang pukul. Okay, so bila tak ada fa'il, contoh sini kan, tak ada tajlisu Muhammad, tak ada. Maksudnya bukan tak ada fa'il. Cuma fa'il tu tidak dinyatakan. Tu nama dia fa'il dhamir mustatir. Fa'il yang berbentuk dhamir, kata nama panggilan mustatir yang tersembunyi. So sini anda nampak bahawa okey, satu zaraf itu ada masa zaraf itu adalah just single word sahaja. Sabahan, pagi, khalas. Aku baca buku pada waktu pagi, khalas. Ada masa zaraf itu dia perlu kepada mudhaf ilaih, pelengkap dia. Sebab kalau kita kata aku baca buku depan, qara'tul kitaba amama. Amama zaraf. Tapi adakah difahami depan apa? Tak tahu. Oh, depan kelas. So dia perlu kepada pelengkap dia perlu kepada mudhaf ilaih. Ada zaraf dia perlu kepada ayat. Aku duduk di mana? Aku duduk haitsu, di mana tajlisu engkau duduk. Maka tajlisu adalah ayat jumlah. Ustaz, bukan ada kalimah ke ustaz? Dah. Itulah bahasa Arab. Okay. So no wonder Al-Quran bahasa Arab. No wonder Nabi kita orang Arab. Sebab bahasa Arab memang hebat. Okay. Baik, sambung. Asna'a adalah zaraf. Dia adalah perlukan kepada mudhaf ilaih. Sebab kalau kita kata asna'a, maksud dia ketika. Jangan kau makan ketika. Ketika apa? Ketika al-muhadarah. Ketika kuliah. Muhadarah yang ni kuliah. Maksudnya dalam kelas, cikgu mengajar, kita jangan makan. Dulu, time saya SPM, saya adalah orang yang, time saya STAM, saya adalah pelajar yang suka makan. Saya suka makan. That's why saya makin berisi. Now saya makin kurang. Okay. Saya dah turun 5 kg. Dengan bantuan, dengan coach, antum boleh search TikTok abang saya. Dr. Ashraf Sam, nama dia. Okay. Kalau antum nak kuruskan, antum boleh follow doktor ni. Kalau nak kurus, follow Dr. Ashraf Sam. TikTok. Beliau share pasal kurus je. Okay? Sebab kurus itu penting. Kalau orang tu kurus, maksud dia bukan kurus. Yang penting sihat. Okay? Baik. Asna'a ketika muhadarah kuliah. So time saya STAM, saya suka makan. So masa tu kelas tafsir dekat STAM. So ustaz mengajar. Saya makan. Kat belakang tu saya ambil makan, saya makan. Time STAM saya makan dalam kelas. Masa saya pergi Mesir pun, saya pergi Mesir, makan dalam kelas lah, tak kot. Time STAM kot. Time STAM saya makan dalam kelas. So, time makan tu, saya punya ustaz tegur. Berhenti makan, dia kata. Jangan makan dalam kelas. Rupanya tak boleh makan masa belajar. Oh, okay. Alright, so, tak boleh kita makan ketika kelas, ketika kuliah. Okay? Ya wahai talibah.
Oh, yang makan ni pelajar perempuan. Ya talibah. Ya talibah. Apakah maksud ya talibah? Cuba untuk komen. Apakah maksud ya talibah? Itu first question dia. Sila komen apakah maksud ya talibah. Thank you semua yang like. Syukran lakum. Apakah maksud ya talibah? Aisyah, wahai pelajar perempuan. Okey, mantap. Lagi. Wahai pelajar perempuan. Ismau. Fa ni, wahai pelajar perempuan. Umi Hafif, boleh tak guna asna lepasnya fi'il? Itu saya kena check dulu. Saya pun tak sure juga. Dia boleh guna tak? Cuba check contoh. Jangan kita check. Kita buka context reversal kan. Kita pun pergi dekat translation. Kita search asna. Tengok satu ayat. Okay. Kalau saya nak tahu kan, adakah boleh ke tak boleh? Biasanya saya akan guna ni, awak kena download ni. Nama kamus ni reversal context. Okay. Kamus ni sangat function sebenarnya. Kita guna untuk tengok macam mana kalimah itu digunakan dalam ayat. Contoh asna. Kita nak tahu apa cara dia digunakan dalam ayat. So kita download reversal context ni, dan kita pun buka. Bila kita buka, kita pun tekanlah search lah asna kat sini. So dia akan keluarkan list ayat untuk kita tengok. Contoh okay. Contoh kalimah. Sekejap. Yang saya geramnya dia punya ni. Dia punya dia punya translate tu dalam bahasa English. Okay. So nanti antum search kat sini asna. Tapi kalau ikut kat sini kan, semua ayat ni dia bagi asna selepas diisi. Tak ada fi'il. Okay, tak ada fi'il. Contoh kalau fi'il, cuba kita check kalau ada fi'il. Okay. Saya tak boleh bagi kata putus sebab saya tak sure. Tapi kalau ikutkan tadi punya data, semua isim lah. Lepas asal isim semua. Wan Suhaila, Turu, wahai pelajar perempuan. Mantap. Wassalam Alisha. Is this you, Alisha, yang join Hamited, yang baru daftar dah Hamited? Adakah awak orangnya? Afwan, Umi Hafiz. Adakah awak orangnya, Alisha, yang baru join Hamited tu? Dekat Hamited guys, antum, kita ada kelas grouping and personal. Okay. Saya tak ambil belajar langsung sebenarnya. Saya tidak mengajar dekat Hamited dah sekarang. Saya buat live sahaja. Semua tim Hamited yang mengajar kelas grouping, yang mengajar kelas personal, saya langsung tak ada pelajar yang saya mengajar sekarang. Okay. Sebab saya akan sambung master, dan saya sedang master sekarang ni. Saya sedang master pendidikan bahasa Arab di UKM. Sekarang saya buat online bulan ni. Bulan depan lepas raya, saya akan pergi ke Bangi. Saya akan stay di sana untuk belajar tentang pendidikan bahasa Arab. So saya tak ambil pelajar sebab saya perlukan masa untuk belajar dan untuk mengurus Hamited. Tapi semalam
Okay. Semalam saya dapat tahu ada pelajar tu gifted. Oh, gifted. Dia kata gifted. Dah skor A tolak dah. So dia cari guru untuk dia skor A+. So tim saya bagi tahu kat saya, Ustaz nak tak ajar pelajar ni? Saya kata tunggulah nanti lepas raya akan ada guru baru yang akan boleh handle. And then tadi lepas subuh saya decide bolehlah. Saya kata okey nak. Saya pun nanti insya-Allah saya akan ajar Alisha ni. Okey Alisha, nanti kita akan bukan saya akan ajar. Saya bukanlah level boleh mengajar apa sebenarnya. Saya boleh berbincang sahaja. Okey, kita boleh berbincang. Right? Kita boleh merajah sama-sama lah. Apa yang saya tahu saya share, apa yang awak tahu awak share kat saya. Begitu. Aisyah Zaraf Laisim Takid Rafiq. Betul. That goes. Alisha hebatnya. Amin. Semoga betul-betul hebatlah. Tanya Ustaz, semoga dimudahkan urusan study. Amin insya-Allah. Terima kasih Umi Hafiz. Saya tak garang. Okey, saya tak garang. Sebab itulah saya melahirkan ramai yang skor cemerlang sebenarnya. Sebab saya tak garang. Kan tak kena tu. Okey. Kalau nak pandai, kita kena garang. Okay, so berani masuk kelas saya, kena berani ready lah hadap saya. Okay, sebab saya quite garang sebenarnya. So sila bersedia mental dan fizikal lah. Mental sahajalah. Okay Alisha. Okay. Ya talibah. Ya talibah maksud dia wahai pelajar. Ya talibah. Baik. Okay. Ya talibah. Yang ni wahai pelajar. Saya akan garang kalau saya dah ajar and then dia lupa balik. Para pelajar ni, dia punya isu apa? Isu dia adalah dia tidak adakan satu sistem untuk dia maintain ingat. Okey. Contoh setiap minggu dia akan masuk kelas bahasa Arab. Contoh dengan saya. Masuk kelas bahasa Arab dengan saya ajar, dia faham. Lepas minggu, dia jumpa saya balik, dan saya nak ajar benda baru, lepas tu dia lupa semua yang lepas. Kenapa? Sebab dia expect apa yang dia faham hari ni akan kekal sampai seminggu. Tak. Kita punya daya ingat bukan seminggu. Dia hanya sesaat sahaja. Faham semua? Faham. Keluar? Lupa. Kelas. Begitu. I don't know you. Jadi kalau saya dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus ke, saya dengar ceramah Ustaz Abdul Samad ke, saya faham. Tapi lepas habis video tu, adakah saya ingat? Tak, saya tak ingat. Jadi, cara untuk kita ingat adalah kita kena make sure kita revise balik setiap at least 3 hari. Setiap 3 hari, kita kena buka balik yang aku dah belajar hari tu. Buka balik, baca balik. Ada masa kita belajar, ada masa kita revise. Tapi, para pelajar, dia sangat suka belajar, tapi dia tak ada masa untuk dia revise. Alright? Ilmu itu diikat dengan tulisan. Mantap. Macam mana nak cerita? Ajar orang pun adalah jawapan yang betul. Okay? Okay, bagus. Baik. Okay. Okay, kalau awak my student Alisha dan awak join live method, that's good. Saya suka kalau gitu. Maksudnya awak memang orang semangat nak belajar lah. Saya pun tak nak ajar kalau orang yang just masuk kelas saya sebab mak suruh, tak nak. Okay. Itu boleh minta tim saya ajar. Tim saya ramai je yang sanggup nak ajar. Kalau saya akan ajar orang yang betul-betul dia nak. Saya nak ilmu. Saya pun nak ajar dia dan cantik. Kalau mak dia suruh masuk kelas, penat, tak nak handle. Tapi tim Nahwu Method ni bagus. Okay, ada yang sanggup. Nah, begitulah. Okay. Bagus Alisha. Okay. Baik, jom kita sambungkan. Jom kita sambung. Jom kita test sikit lah. Kita test sikit antum. Kita test Alisha sahaja sekarang ni. Kita test Alisha sahaja. Okay. Naura
Awak hold kejap. Saya tahu awak tahu jawapan dia. Sebab awak join live saya setiap sekali saya live. Okay. Now saya nak test. Alisha. Kalau saya kata ya talibah, apakah i'rab talibah? Alisha sahaja. Yang kita bagi ruang kat dia. Nak tengok sikit bakal student saya ni. Apa level dia? Waalaikumsalam. Amira. Ni pun antara pelajaran Nahumated juga. Amira boleh komen feedback kelas Nahumated. Cuba Amira komen sikit secara live kat sini. Boleh orang tengok. Nahumated ni adalah tulisan bahasa Arab, tapi ramai yang belum kenal. So kita nak kenalkan. Okay. Rindunya belajar bahasa Arab SPM lepas. Mantap. Baik Ustaz Nora, bagus. Alisha, fa'al fa'idamah. Okay, now I know your level. Mantap. Faham tu. Faham tu ke fahim tu tu? Okay, baik. Ya talibah. Bila ada yang, wahai pelajar, okay, dia akan ada banyak kategori. Okay, antaranya saya nak bagi tahu yang famous lah. Alright. Saya nak bagi tahu yang famous. Kalau ada ya, perhatikan. Satu nama dia mufrad alam. Apa tu mufrad alam? Maksud dia kata nama khas. Contoh, kalau kita kata ya Aisyah, ya Aisyah. Contoh kalau kita kata wahai dua orang Zaid. Ya Zaidani. Okey, kata nama khas. Alam adalah kata nama khas. Okey. Tak kisahlah satu ke, seorang ke, dua orang ke. Okey, sebab mufrad di sini bukan lawan mufrad di sini. Mufrad di sini bukan lawannya adalah mufrad musanna jamak lah. Okey, bukan. Okey. So, Aisyah ni seorang mufrad. Zaidan ni dua orang musanna. Tak kisah, maka semua ni dikategorikan sebagai mufrad alam. Itu first kategori. Antum kena tahu 3 kategori. Okay. Dia ada 5 tapi 3 dulu. Join guys, best korang, will enjoy learning session. Yes. Syukran. Amira. Amira sekarang buat apa? Amira. And then, yang kedua nama dia nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Ialah. Contoh. Ya talib. Ya muallimah. Ini adalah nakirah maksudah. Dia nakirah. Okay. Bentuk dia adalah tak ada alif lam. Okay, dia nakirah lah kan. Cuma dia adalah nakirah maksudah. Maksudah. Maksudah ni maksudnya dimaksudkan, ditujukan. Contoh. Depan saya ada pelajar, depan saya ada seorang pelajar kan. Depan saya ada seorang pelajar ni. Okay, dia tengah sapu sampah contohnya. So saya tengok dia, bagus awak ni. Tapi I don't know his name, right? So kalau saya tahu nama ni, saya panggil dia ya Zaid contohnya. Kalau saya panggil ya Zaid, maka kategori mufrad alam. Kata nama khas. Zaid tu adalah mufrad alam. Kalau saya panggil dia ya talib, wahai pelajar lelaki. Ya talib. Okay. So talib itu saya guna ya talib. Talib adalah maksudah. Kenapa? Sebab dimaksudkan saya tujukan siapa? Saya panggil that particular student. Saya panggil dia tu, bukan orang lain. Sebab dia akan berbeza dengan nakirah ghair maksudah. Dia ada dua. Ada nakirah maksudah, ada nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah adalah, contoh saya panggil pelajar kan. Contoh, ada orang tu dia adalah, contoh dah, ada seorang buta lah, okay? Seorang yang buta, dia pergi ke sekolah, contohnya. Okay? So, dia pakai tongkat. Tiba-tiba, dia
dia nak panggil pelajar lah untuk bantu dia. Okay. So tapi dia tak nampak kan sebab dia buta. So dia tak nampak. Depan dia ni dia dengar suara. So ada a lot of student depan dia lah yang dia tahu ramai pelajar yang berkumpul contohnya. Okay. So dia panggil. Ya taliban, ya taliban, dipanggil. So taliban di sini dipanggil tanpa ditujukan. Taliban, adakah dia maksudkan mana-mana pelajar? Tak, umum. Maka kalau tidak, maksudah dimaksudkan, ditujukan. Okay. Yang keempat nama dia nakirah mudhaf. Apa itu nakirah mudhaf? Yang ni dia mudhaf. Lepas dia ada mudhaf ilaih. Contoh. Ya talibal ilmi. Ataupun ya Rasulullah. Ya Habiballah. Semua ni adalah nakirah. Semua ni adalah berbentuk mudhaf, 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 mudhaf sebab ni adalah mudhaf ilaih semuanya. So ada 4 jenis nama dia munada. Ada 4 jenis munada. Actually ada 5. Tapi yang kelima tu agak advance sebenarnya. So 4 dulu. Munada ada apa itu munada? Contoh. Bila kita kata ya talib. Yang mana munada? Ya ke talib? Antum? Cuba komen. Kalau kita kata ya talib, mana munada dia? Ya ke talib munada? Ha? Tengok. Juna kata ya. Bro kata ya. Alisha kata talib. Mana kata ya? Sudah awak semua ni. Faridah ala kulli muslim. Macam kata nama khas, kata nama ke? Tak juga. Sini bukan cakap satu lah sebenarnya. Cuma sini dia beritahu satu kategori dia adalah kata nama khas. Satu nama dia adalah maksudah, dimaksudkan. Okey, satu tak dimaksudkan. Alright? Satu mudhaf. Right? Okey. Adakah dia kata nama am, kata nama khas? Kata nama am, kata nama khas. Kalau yang ni kata nama am, pelajar am kan, kata nama am. Yang ni khas. Aisyah, Zaid ni kata nama khas. Tak apa-apa Ustaz, tak nanggur je. Kau tak apa-apa kan. Kita tak boleh tak buat apa-apa. Okay. Kita ada 2 keadaan. Satu, kita ni ibarat pelayan. Kita ni ibarat nelayan. Okay, nelayan. Ada masa kita pergi ke laut menangkap ikan. Ada masa laut itu bergelora. So kita duduk di tepi pantai membaiki perahu. So ada masa kita beraksi, tapi masa kita berehat pun sebenarnya kita beraksi. Ada masa kita bekerja, ada masa kita tidur. Tapi tidur itu pun adalah persediaan untuk kita bersergas pada esok hari. Okey, begitu. So, awak sekarang duduk saja, duduk rumah, kan? What should you do? You should prepare for something. Contoh, your ambition is to be what? A teacher. Kan? Contohnya, awak nak jadi seorang guru. Apa you punya santai? Santai you adalah study. To prepare untuk bersedia jadi guru. Okay.
Okey. Dalam semua jawapan ni, jawapan yang betul adalah munada adalah ini. Antum. Alisha betul. Tak ajar lagi ni. Dah betul dah ni. Ha? Talib munada. Kalau ya, bukan munada. Ni nama dia harfun nida. Alhamdulillah. Naura tak belajar lagi. Dah ajar lah. Belum Dah ajar je. Okey, tak apalah. It's okay. Okey. Mungkin belum ajar lagi. Kenapa nama dia harfun nida? Sebab dia digunakan untuk harf. Apa itu harf? Harf adalah harfun lah. Okey. Yang ni kalimah yang bukan isim, bukan fi'il, dia adalah harf. Harfun nida adalah kalimah yang kita gunakan untuk nida, panggil. Munada maksud dia adalah dipanggil. So bila kita kata ya talib, wahai pelajar, maka talib ni adalah dipanggil. Dia yang dipanggil, maka dia munada. Faham tak? Begitu. Jadi, apa cerita kat sini? Okey. Kalau munada itu berbentuk mufrad alam. Kalau munada itu adalah kata nama khas, maka dia adalah mabni. Apa yang i'rab dia? Tu penting dia. Dia adalah munada mabni ala al-dhammi ataupun alal alifi ataupun alal wawi. Kalau dia mufrad ataupun jamak taksir, maka mabni ala dhamm. Ya Aisyatu. Bila dia mabni, dia bukan tanwin. Kalau dia dua orang, maka dia mabni al waw, al alif. Zaidani. Kalau dia jamak, maka jamak mudzakkar salim, maka dia mabni al waw. Ya Zaiduna. Okey. Kalau dia adalah nakirah maqsudah. Waalaikumsalam Saif Islam. Maka dia sama dengan yang atas ini. Sama. Lidzalika kita kata ya talibu, ya muallimatu. Maqsudah maksud dia dimaksudkan, ditujukan. Bila kita panggil, contoh depan saya ada pelajar kan yang saya nampak dia, okey, dan saya rasa geram, saya nak marah dia sebab dia pergi buang sampah merata-rata. So, saya panggil dia, ya talib. Bila saya kata ya talib, saya maksudkan dia. Saya maksudkan dia. Saya maksudkan, saya maksudah dia. Gitu. Tapi ada masa saya macam, contoh ada orang tu dia buta, dia tak nampak. So dia tak nampak. And then dia terlalu depan sekolah. So dia perlukan bantuan, contohnya. So dia panggil any student. Dia kata, ya taliban, ya taliban, ya taliban, ya taliban sa'idani. Tolong aku. Maka bila dia kata ya taliban, taliban itu adalah ghair maqsudah. Ghair, tidak dimaksudkan. Sebab dia tak maksudkan mana-mana pelajar. Dia tidak tujukan ayo talib. Okey, kalau dia nakirah maqsudah, dia adalah mansub. Munada mansub bil fathah. Depends lah, kalau dia mufrad bil fathah, kalau dia dua orang bil ya, kalau dia tiga bil ya juga. Kalau dia nakirah maqsudah, sama juga. That's why kita baca, kalau nakirah maqsudah, kalau dia nakirah mudhaf, maka dia mansub juga. That's why kita kata ya talibah, ya talibal ilmi, ya Rasulullah, ya Habiballah. Sama tak dengan ya jaminan? Apa tu? What's that? Ya jaminan, ya jami'an. Apa ya jami'an? Apa tu? Apakah ya jami'an?
Okay. Soalan saya kat sini. Now, saya perlukan jawapan yang betul from semua. Okay. Okay. Bila kita kata ya talibah dekat sini, ni nakirah maksudah ke, ni mufrad alam ke, ni mudhaf ke, ni nakirah ghair maksudah? Cuba untuk komen. Ni adalah munada maksudah ke, alam ke, mudhaf. Juna maksudah. Alisan nakirah maksudah. Juna maksudah. Okay. Lagi. Lagi. Mana yang lain? Mana Naurah? Mana yang lain? No comment. Maksudah. Okay. Betul. So, kita baca apa ni? Ya talibata ke, ya talibatu ke, ya talibati? Komen. Tu, ta, ti. Mana? Tu ke, tun ke, tin ke, tan ke, apa dia? Alisha tu, jangan tu komen tu. Naurah saya start tengah buat kerja. Okey, okey. Tu, Juna tu. Naurah tu. Okey. Betul. Tu. Naurah bagi tahu saja. Nak minta alamat nak hantar saya boleh bagi. Okey, jangan risau. Okey. Betul. Bagus semua orang. Okey. One more thing. Saya nak bagi tahu kat semua kan. Last. Lagi 2 minit. Saya perlu bagi tahu ni. By the way, siapa yang faham tadi yang saya share pasal munada? Kalau anda faham, komen faham. Saya perlukan feedback. Ya, Alisha. Saya perlukan feedback. Faham? Alisha faham. Alhamdulillah. Okay. Antum akan perasan dalam fi'il madi, fi'il mudhari' ada kes-kes begini. Ba'a yabi'u, qala yakulu. Dia agak pelik. Sebab dekat contoh ni yang normal Kalau normal, zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. So dia ada. Zahaba still ada kat sini. Huruf dia ada, semua ada. Dekat fi'il madhi, fi'il mudhari' ada. Tapi kes-kes macam ni, kes-kes yang fi'il dia ada huruf alif. Okey, contoh lain adalah ghaza. Ghaza. Yaghzu. Fi'il yang ada huruf alif, antum jangan tertipu. Ingat betul Saif. Dia sebenarnya bukan huruf alif. Qama yaqumu. Betul, qama list. Antum jangan tertipu dengan alif ni. Alif ini dia sebenarnya bukan asal kalimah dia. Kenapa? Bila antum dapati ada kalimah fi'il madhi yang bila diubah kepada fi'il mudhari' jadi lain. Contoh, qala yaqulu, ba'a yabi'u, ghaza yaghzu. Dia sebenarnya, kenapa sini ada waw, ada ya, ada waw? Sebenarnya inilah asal huruf dia. Jadi, qala asalnya adalah qawala. Ba'a asalnya ialah baya'a. Ghaza asalnya ialah ghazawa. Cuma dalam ilmu saraf peringkat stam, okay, dan SPM lam, dia ada nama topik dia nama i'lal. I'lal ni apa? I'lal ni adalah satu topik yang membincangkan tentang perubahan huruf dalam kalimah. Okay, yang dalam lingkungan perubahan huruf-huruf illah, yakni alif, waw, ya. Jadi dalam ilmu i'lal bagi tahu, sekiranya ada kalimah waw ataupun ya, okey, selepas fathah, maka kita ubah waw dan ya ini kepada alif. Contoh, qawama. Contoh qawala. Qawala. So, ada huruf waw yang bergaris selepas fathah.
Waw bergaris, apa maksud bergaris? Berharakat, yang ni bukan sukun. Wa selepas qaf. Qaf ni fathah. Maka diubah kepada alif jadi qala. Okey. Bila kita ubah qala kepada fi'il, qawala kepada fi'il mudhari', yang ni jadi yaqulu. Yaf'ulu. Kenapa kita tak tukar waw ni kepada alif? Balik. Sebab bukanlah, tu bukan kaedah dia. Kaedah dia kita ubah kepada alif sekiranya waw dan ya ni berharakat selepas fathah. Adakah dia selepas fathah? Tak. Okey. But in this case juga ada second thing adalah dia akan pindahkan baris waw ni kepada qaf. Jadi yaqulu. So bila antum ditanya, okey, kalau yaqulu ni apa wazan dia? Sebenarnya wazan dia adalah yaf'ulu. Daripada yaqulu. Alright, begitu. Masya yamshi, betul? Okey, macam mana dia nak tahu? Okey, macam mana nak tahu tukar ya atau wa? Okey. Ni cara dia. Antum buka Kamus Arab Indonesia. Ni kan? Okay, antum buka. Lepas antum buka, antum search qala. Contohnya, qala. Lepas antum search qala, antum kena slide 1, 2, 3. Slide 1, 2, 3. Okey. Dekat sini, antum akan dapati ditulis. Kalau dia kata qala ni, kurungan dia adalah qawala. Ini kurungan ini nak bagi tahu apakah asal huruf dia. Okey. Satu, kita tengok kamus. Kamu bagi tahu, oh ni asal kalimah dia, qawala, bukan qala. Yang kedua, kita akan tahu asal dia waw ataupun ya based on dia punya fi'il mudhari'. Dia kata kalau fi'il mudhari' aqulu, so waw. Contoh, kalau kita kata ba'a. Kalau kita kata ba'a. Kenapa ba'a asal dia adalah ya? Sama juga ba'a. Kotaknya bagi tahu asalnya adalah ba ya. Okey. Itu jelah untuk petang ni. Syukran lakum ala hudurikum. Jom kita berbuka puasa. Jumpa lagi insya-Allah semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan Saif Islam. Dia sedang berkata. Aisyah, welcome Aisyah. Comment list. Syukran Aisyah, syukran Afwan. Wa syukran lakum aidan. Okay, syukran khairan. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Sama. Afwan. Okay. Assalamualaikum.